Nama sebenar Google bukan Google, tapi Google. Pernah tak terfikir kenapa Google dipanggil Google? Sebenarnya asal-usul nama ni ada kisah yang menarik. Nama sebenar Google bukan Google, tapi Google. So, Google ni adalah satu istilah matematik yang bermaksud nombor yang sangat besar. Yang bermaksud 1 diikuti dengan 100 sifar. Bila Larry Page dengan Sergey Brin cipta diorang punya search engine pada tahun 1996, diorang nak namakan search engine diorang ni Google sebab matlamat diorang adalah untuk mengatur maklumat yang tak terhingga yang kat dalam internet tu. Tapi ada satu kesalahan pula. Masa diorang nak daftar domain tu, ada seorang pelabur ni tersalah eja perkataan Google jadi Google. Dan dari situlah nama Google ni lahir. Sampailah kita kenal hari ni. Tapi tahukah anda, nama Google ni sebenarnya dah popular dah dari dulu lagi. Nama Google ni dari komik Barney Google 1919 yang pertama kali guna perkataan Google ni sebagai satu kata kerja untuk mencari sesuatu di internet. Alah, aku tak tahulah benda ni. Alah, kau Google je lah, kan ada. Ajak aku Google Dan kerana populariti Google ni semakin mengembang, pada tahun 2006 secara rasminya perkataan Google dah masuk dalam kamus Oxford sebagai kata kerja yang membawa maksud mencari sesuatu di internet. Jadi, dari kesilapan kecil, Google bukan saja nama besar dalam bidang teknologi, malah dah jadi satu bahasa dalam kehidupan harian kita. Menarik kan? Kalau korang suka cerita ni, jangan lupa like, follow, comment and share.